Dan kebanyakan yang mengikut Dajjal, kata Nabi, ialah dari golongan Arab Badui. Yang dimaksudkan Arab Badui di sini ialah orang yang jahil ilmu agama. Dan golongan perempuan, sehingga seorang lelaki memujuk ibunya, anak perempuannya, ibu saudaranya, ia terpaksa mengikat mereka dengan tali supaya mereka jangan keluar menemuinya. Dia mai satu tempat, jiran kita pergi dah satu keluarga. Jiran bawa balik, semua seorang sebek duduk di belakang ni. Nampak mah terkeluar. Balik-balik rumah, yang hampa duduk rumah lagi. Kami ambil seorang sebek dah ni. Isteri kita nampak. Beli gelang sebentuk pun dia duduk menyanyi dalam rumah dah. Jiran beli gelang sebentuk, kawan ni nampak selok kenuri macam tu. Tak basuh tangan pun saja, selok sembang-sembang selok. Hak kawan dia duduk perhati kan, mata duduk jeling, hai besar. Balik duduk sebut kat suami dia. Sepanjang setahun lagi tak beli, lagi duduk sebut gelang ni. Seutah ya, gelang. Kalau bawa balik sebek, maka tuan-tuan yang paling cepat nak keluar daripada rumah, pi ke tempat Dajjal menghimpunkan orang di point dia tu, checkpoint dia. Di assembly point tempat-tempat ni kan, tempat berhimpun dia tu. Maka antara golongan yang paling cepat nak pi, tak dan panggil lagi, ialah orang perempuan.